Dalam masa 1 minit, dia boleh pergi tingkat 24. Subhanallah. Tingkat 124 1 minit. Habibi, come to Dubai. Assalamualaikum. Untuk travelog kali ini, kita orang akan bawa korang ke Dubai. Kalau sebut Dubai, mesti benda pertama yang masuk dalam fikiran ialah Burj Khalifa, kan? Mestilah, sebab Burj Khalifa ni kan menara tertinggi kat dunia. Dan kalau nak pergi ke Burj Khalifa, mestilah kena singgah mall dia sekali, iaitu Dubai Mall. Orang dari seluruh dunia tumpu ke sini setiap hari sebab dah jadi tourist spot paling popular kat situ. Dan setiap pukul 6 je, orang ramai mesti akan berkumpul di kawasan mall sebab time ni lah pihak mall akan adakan highlight event, iaitu fountain dan light show. Kalau dah puas pusing-pusing kat Dubai Mall, dah masuk time untuk pergi ke Burj Khalifa pula. Pandang ke atas je dah macam bangunan ni tak ada penghujung sebab dia tinggi sangat. Dan untuk vlog kali ni, Mudir dan Mudirah akan pergi ke observation deck yang berada di tingkat 124. Bunyi macam lama je kan nak sampai ke tingkat tu, tapi jangan risau nak tunggu sampai berkedut sebab lift di Burj Khalifa ni ambil masa seminit je nak travel sampai ke tingkat tu. Ni lagi laju dari Clock Tower Mekah punya lift. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe tau. Kita forward pergi Burj Khalifa. Di side kita akan pergi ke Dubai Fountain. Kalau 6.30 nanti akan ada satu show, fountain show. Best kalau jalan dekat Dubai Mall ni. Ni nampak ni aquarium dia. Bapak nala reka punya aquarium. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Besar weh. Ini bawa budak-budak ni best betul ni. Kalau nak masuk yang underwater, korang kena bayar. Ada tiket kat situ Dia ada underwater juga. Luar Tapi tak ada. Cuba tengok yang luar ni. Lain macam lah. Lain macam bawah juga Dubai ni. 480. Murah kan? Ingat tadi 100 lebih. 400 lebih lah. Mahal. Daiso, Japan. Daiso jual barang ni Dua dia. Replika ni boleh beli ni, murah ni. So dalam Dubai Mall ada azan azan isyak. Kalau kita pergi ke Dubai Mall ni adalah yang kita nak tengok kat depan ni, show tu, fountain dekat Dubai Mall. Okey, jom. Okey, tu ramai orang tu. Oh, cantik yang Burj Khalifa dari sini ya. Kan? Kita masih menunggu. Kalau ikutkan pukul 6 dia start dia punya fountain show tu, dan mungkin last show dah silapnya 6.30, tapi masih belum start lagi. So saya dengan Mudirah jalan-jalan dan jalan ke depannya sambil-sambil. Ramai orang, memang betul-betul tourist spot lah sini. Kedai-kedai makan yang kita tengok sebelah dalam tadi, KFC, Pizza Hut, Hafiz Mustafa, Karang Beirut ni semua, dia ada anjung lah. Dia ada kawasan untuk tengok show dekat sebelah luar. Oh nice. Tahu tadi saya minum dekat atas tu, lagi best. Dia boleh tapau air kat luar ni.
Padu tak padu dia punya ni. Susun orang tunggu ni. InsyaAllah, tabarakallah. Saya dekat Dubai Mall tak cukup lah ni. Time kena 1 hari baru boleh explore habis. So tengok siap dengan tadi light show dekat atas Burj Khalifa tadi. Dengan tadi light, sound and fountain show dekat sini memang best lah. Sebab apa? Susah nak cari negara Arab yang best. Sebab saya suka negara Arab, satu makan halal, bersih, toilet saya suka. Sebab ada tempat air nak cebok. Surau banyak. Senang, surau berlama-lama, azan dalam mall dan murah. Banyak lagi negara kita dah travel tak dapat murah macam ni. Okay, back dekat dalam Dubai Mall ni. So sebenarnya kita nak pergi Burj Khalifa. So naik dia daripada dalam Dubai Mall, proceed right side. Jom, jalan sikit. Ramainya orang. So you all boleh beli tiket dia dekat sini. Naik Burj Khalifa, tapi kita dah pre-book lah tiket dia. Dah senang sikit lah. Ni Hafiz Mustafa ni, popular ni kat Turki ni. Kita dekat dalam Dubai Mall ni, macam-macam country, macam-macam culture punya kedai dia. Sampai semua. Wow, lawa KFC dia. Nampak dah tu? Welcome to Burj Khalifa. Okay, sini tempat masuk je. So yang queue untuk tu, group ada laluan kita lah untuk masuk ke Burj Khalifa. Laluan daripada ground floor di Dubai Mall. Saya dah dapat tiket untuk naik tengah beratur. Kata-kata yang menimbulkan semangat ni. Semangat. Ajar-ajar fighting. Jalan di atas tu. Lepas dia lekapkan tingkat 160 completion. So tengok berapa tu lift dia dalam masa 1 minit dia boleh pergi tingkat 24. Subhanallah, tingkat 124 1 minit. So 124 tingkat 1 minit. Saya rasa break record dulu. Saya pernah naik paling laju dekat Pulau Tower Mekah. Pulau Tower Mekah saya ingat observation deck tingkat 90 lebih. Tingkat 90 lebih dalam masa 3 minit gitu. Jom, let's go. Bismillah. Okay, belakang sekali kita pergi. Tarik nafas. Masya Allah. Korang jangan betulkan siaran YouTube memang macam tu. Lah. 170 tingkat. 120. Sebenarnya lebih tinggi kan? Tingkat observation deck ni tingkat 124 dengan belanja lebih kurang berapa ni tadi? $50. So tingkat 124 dia sebenarnya tingkat 160. So ada lagi atas ni kan? Got some tower atas tu. Sekejap lagi. Dan perjalanan tadi kita tengok lift cuma ambil masa 1 minit je untuk sampai ke tingkat 124. Ni Burj Khalifa punya souvenir. Saya rasa yang ni lebih artistik lah daripada tempat lain. Sebab dia main kaligrafi ni, cantik tu. Kaligrafi dia mainnya buat Burj Khalifa. Dan dia buat ni lebih nampak genuinely Dubai style. So lepas souvenir area ni, selesai kita punya lawatan ke Burj Khalifa. Jom explore tempat lain kat Dubai. Let's go. So okay, tu je signing off daripada Dubai Mall. KUJDT, jelajah dunia menyantuni sepenuh hati. Assalamualaikum.